Sebelum kebab-kebab dekat Bukit Bintang tu muncul, kebab ni dah ada dekat KL lah. Inilah kebab yang kita makan dulu. Buka dulu. Tak sabar nak makan sekeping dua shawarma. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya sos dia. Aduh. So nice. Kalau dia pilih sos tau, dia ada a few type of sauce. Aku pilih ialah cheesy nacho dengan garlic mayonnaise. Lepas tu dia ada dia punya secret sauce. Teringat time budak-budak dulu. Memang time tu kebab yang ada Carlos kebab je lah. Tak ada shawarma-shawarma sekarang, semua tak ada lagi masa tu. Kalau tambah RM7.9, kau akan dapat air dengan mashed potato atau fry, boleh pilih. Sekarang ni diorang ada jual spaghetti juga. Ada lamb spaghetti, chicken spaghetti, macam-macam lah. Black pepper lamb spaghetti. Kan, tak makan kebab, kau makan spaghetti. Dia spaghetti tapi Malaysian style lah. Lamb, lepas tu dia black pepper flavor. It's so Malaysian taste. Spaghetti ala Malaysia. Spaghetti kambing kan. Soft.